Saya nak tanya ni, insya-Allah bulan 4 ni saya nak nikah. Dak lama. Saya pernah dengar ustaz kata bersanding tak digalak. Boleh ustaz terangkan sebabnya? Peninglah saya ni sebab pihak perempuan nak sangat bersanding. Tolonglah jawab. Sebab nak sangat tahu. Thank you. Baik, dengar. Bila kita dengar baru kita faham. Apa makna bersanding? Ni, takrif dulu, definisi dulu. Bersanding artinya duduk mempelai pengantin laki-laki dan perempuan di atas satu tempat yang khas, kemudian diperhatikan oleh hadirin. Itu makna bersanding. Kalau maknanya kursi saja, hadirin tengok, bukan bersanding. Atau dua orang duduk, tak ada orang tengok, tak panggil bersanding juga, pasal tak ada orang tengok. Jadi terfaham makna bersanding. Kemudian adakah hukumnya haram? Tidak haram. Yang haram itu aridhi, baru datang. Apa? Pengantin perempuan mendedahkan aurat. Nak tebuk sini pula labuh gitu. Nak tubik kepala bau. Ni akad nikah macam sanding tu. Sanding tu hak tok imam tak ada. Orang sejik tak mari. Ni hak orang sejik mari ramai. Orang sejik tok imam, tok bila, tok siok mari belaka. Nak pengantin perempuan masa nak akad nikah duduk tepi pengantin laki-laki. Pelik sungguh. Duduk jauh lah, betul lah. Nak nikah memang aku tahu dah mu nak nikah. Faham tak? Duduk jauh sikit. Nak, kenapa masuk sampai duduk depan tok imam? Duduk jauh sikit. Tok imam kata mana pengantin perempuan? Pengantin perempuan kata, saya. Tak apa lah, duduk jauh. Nak, ni tak duduk tepi. Pakai pula ni keluar kepala bau. Awak nampak tekak, sini dalam merah, sini biru, sini hijau. Ada perpaduan ummah. Sini pink, sini putih, pak lain. Ada. Macam bah ekspres muka. Kadang tu nampak belah pulak sini duduk lipuk. Tok imam nak akad nikah, juru nikah mati bini. 2 tahun dah. Tak? Tengok masa nak akad nikah atas surat nikah basuh. Buat apa basuh surat nikah? Dia tok imam ni tu. Tengok ke pengantin tu fitnah. Situ jadi haram. Nak, 4 perkara hak ghaliknya iaitu mendedahkan aurat, berpakaian membentuk aurat. Apa benda ni? Tabarruj yang bersangatan sehingga menggiurkan laki-laki yang melihat. Kalau make up sampai berkilat-kilat gitu, muka mulut merah macam anak anjing baru beranak. Siapa dak terpikat tengok. Nak, mu tengok mana? Berasa tak? Berasa tak? Berasa ke ni? Berasa kan? Nampak lebar muka. Dah salah dia, mu sama kau. Tu kata oleh kerana itu bersanding ginilah. Nak buat gini. Kalau nak nikah, dengar molek majlis perkahwinan, pengantin perempuan duduk dalam rumah perempuan, katakan. Di luar jamuan, laki makan belah ni, perempuan belah ni. Orang laki-laki sudah makan, salam dengan tuan rumah lelaki. Lepas tu balik. Betul tak? Tak payah masuk dalam, perempuan saja. Pengantin perempuan pakai lawa, tak ada masalah. Muka 14 color pun tak apa, macam magic. Tak? Orang puang yang nak masuk dalam, jumpa pengantin perempuan, silakan selepas makan. Nak bagi hadiah. Nak? Pengantin perempuan nak make up lagu mana, tak ada masalah. Untuk muslimat sahaja. Malam karang, tak ada dah tetamu luar. Anak beranak saja. Duduk 2 orang atas pengantin, atas pelamin. Nak? Pasal sudah duduk dalam kelingkungan mahram belaka-laka. Tak ada masalah. Muka nak sobek, nak tepek zinc, tak apa, biar ni 2 keping. Nak? Kena ni cara dia. Betul tak? Tapi itu masalah pihak perempuan biasa. Pihak perempuan pula bukan ayah dia. Betul tak? Siapa dia? Mok. Kita rasa nak siku mok kalau. Ayah tak ada masalah. Nak, batulah ayah dia pergi dengar orang masjid, okey. Nak, mok tu. Kerah kepala sungguh dia. Nak buat juga. Nampak lembek ke apa? Lembek.
Oi, jangan. Kerah pada hantu. Nah. Dah anak tu dengar ustaz ngajar orang ngajar gitu gini tak boleh tak mau sanding. Dah ayo ni, ayo kita tak mau sanding ayo. Kita ngaji lama dah dengar kat ini mesti pun ustaz khabar dak molek sanding itu tak baik. Ayo dak apa. Ayo dak apa, ayo tahu juga, ayo dengar. Mokmu tu. Demok muka. Ayo tak boleh pujuk mok. Pujuk mok nak sanding. Ayo bukan tak mau, ayo dak berani. Ayo bunyi dah baru ni. Ya cekik ayo. Tu kan. Lalas sanding tak? Sanding juga. Anak apa dia? Anak pengurusi masjid. Anak setiausaha surga. Ala berat menanang. Nak buat macam kita kata tadi, nak pakai lawa, nak pakai lebih-lebih seksi, bagian perempuan saja masuk dalam, temu pengantin perempuan. Nak kawan-kawan sekolah berjabat salam, bergambar dan sebagainya. Nak malam sekarang bagian duduk 2 orang. Nak lepas duduk 10 minit biar mok duduk pula. Nah, nak sanding sangat ikat dengan dawa mok duduk situ.